Student IPT anak Selangor dah mohon ke HPIPT RM1,000? Jom Izzadin explain cara mohon. HPIPT ni insentif tunai untuk anak Selangor dari keluarga berpendapatan RM5,000 ke bawah. So, untuk mohon, parents dan pemohon mestilah warga negara Malaysia, lahir dan menetap di Selangor, pemohon bermastautin dan bersekolah di Selangor selama 11 tahun, parents pun bermastautin dan menetap di Selangor selama 11 tahun. Dapat tempat sambung belajar full-time di IPTA atau IPTS yang diiktiraf kerajaan di peringkat degree, diploma dan sijil kemahiran tahap 4 sahaja, dah daftar di IPT sebagai pelajar tahun pertama sahaja, ada SPM, pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah, kalau permohonan tak lengkap dikira gagal dan hanya layak dibayar sekali sahaja sepanjang degree atau diploma. Mohon online di danapendidikan.selangor.gov.my. Cepat apply hingga 14 April 2026 sahaja. Tapi, korang tak layak mohon kalau belajar dekat College Vocational dan tak ada SPM, pemohon STPM dan dapat elong bulanan IPG, Kolej Kejururawatan dan lain-lain. Share video ni atau tag kawan sanggup korang supaya diorang pun boleh mohon juga. Izzadin Explain, jangan lupa follow.